Assalamualaikum, selamat petang. Ini datang lagi sekena stranger. Hilang ini lagi. Monyet kacau pula. Kita cabut dekat tu, kita update lah. Untuk macam ni lagi sekena stranger, kena loh disebabkan oleh gangguan monyet di kampung Kedah, Langkawi. Mantap. Okey, tuan-tuan puan, kita sambung dah. Dari Sidefinder pergi ke LMB memang tak ada. Dia suka pijak dah ni, lutung. Orang kata lutung. Bukan monyet lutung. Dia pijak dia jadi tercondoh dah, kena tekan balik. Tekan dia ada signal balik. Boleh dah. Nampak. 81 kualiti 7 janji DB 15 ke atas 15/9 boleh dah. Telok lagi tak habis lah. Terbaik atas. Terima kasih. Mantap. Okey, pak skru sini kita kunci ketak dah. Atas. Di bahagian kunci ketak lah semua. Okey dah. Bawah tu kunci ketak dah. Kita on Sidefinder balik. Okey. Okey, dapat tinggi dah. Strength 81 kualiti 7980. Okey, kita sambung wayar. Okey, kita update lah rumah. Terbaik dah. Terima kasih. Mantap selesai untuk kerja hari ni. Terima sekena enjoy, sekena lah disebabkan oleh gangguan oleh lutung di Kedah Langkawi. Terbaik, mantap. Terima kasih. Stay tune. Okey, tuan-tuan dan puan, kita bubuh sekali dengan ulat pasu. Kita minta dia tak main dah. 3 ekor dah buh. Merah 1 ekor. Tu dah seluar 2 ekor. Warna kuning dengan warna oren. Okey. Alhamdulillah. Dapat setengah sekejap duit lama. Terima kasih. Okey. TV 3 dah dapat dah. Kalau saya maafkan pun, Han dah tak hidup lagi. Jadi, tadi pun orang tu lagi ibu bapa yang datang berjumpa. Mak ke skrin tu dah. Kita orang maafkan apa semua, tapi itulah kemaafan tu hanya 90% lah. Okey, dapat strength 97 kualiti 100%. Sebabnya kami tahu anak kami tak bersalah. Dia buat syarat balik dapat TV 3, TV 2, TV 1. TV dia akan dapat. Buat industri media negara. Ketua Pusat Tambah enjoy 130 mendapat. Okey. TVS 122 246 TV okey. 147 TV 7 48 TV 8 49 TV 9. Okey, alhamdulillah tuan-tuan selesai untuk kerja hari ni. Lagi sekena selanjai, sekena loss di Kedah sebab oleh gangguan lutung. Kita ada bubuh dah pasang dah. Pula pasu, moga-moga dia tak kacau lepas ni. Terbaik dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih.